Sekejap. Ni dah dekat dah. Okay. Lighting ready. Lighting. Ada power bank. So, Okay. kita buat apa hari ni? So kita pada malam ni, pada pukul 3 pagi, 3 pagi. kita akan buat paranormal macam orang tu buat. So tengoklah kawasan kat sini. Tak nampak, tak nampak. Walaupun tak nampak, tak apa. So jom kita mulakan. So, sekarang ni kita dekat Rambau. Ada paranormal sikit. Hari ni 21 Mac, hari Jumaat. So, kita akan jelajah kawasan Rambau. Tengok keadaan sekitar. Jom. Okay. Dah. So sekarang kita akan mulakan. Okay, nampak kawasan sekitar sini. Kita sebenarnya buat paranormal ni untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi kat Rembau ni. Kat Rembau ni banyak kes yang diorang dah report dekat saya sebenarnya. Kes pasal ni lah tu lah, terlalu banyak. Tapi saya kena jaga aib orang tu, tak nak bagi tahu. So tengok ke depan. Memang kawasan sungguh menyeramkan. Kawasan ni seperti kawasan jajahan Jepun. Sebenarnya dulu Rembau ni kawasan jajahan Jepun. Kalau nampak itu kenderaan Jepun, kenderaan Jepun. Tak nampak. Tak apa, tak nampak, tak apa. Kita teruskan silakan. Kalau nampak, ini sebenarnya lantai ni Jepun yang buat dulu untuk bagi laluan tentera dia. Nampak tak? Uish. Weh, tak dapat. Weh. Kejar dia, kejar. Kejar. Dah, dia dah tak ada. Gelap. Wih. Ini Tripod guys. tripod percuma. Sini tripod guys. So kita jumpa tripod satu. RM180. Jackpot. Ada kereta guys. Betul ke ni? Betul, memang betul. Kereta. Kita orang. Gerak. Kesimpulan dia kat sini. Tempat Rembau ni memang tak ada apa-apa lah sebenarnya. Kosong ni kat sini. Lagipun bulan puasa. Lagipun sekarang ni bukan pukul 3 pagi, baru habis tarawih tadi saja buat. Bukan ada apa-apa pun. So kita pun dah habis paranormal. Macam tadi sebenarnya bukan pukul 3 pun. Ni baru habis tarawih. Saya saja bersih-bersih Rembau. Kita manfaatkan masa. Seram. Mana tu seram? Tapi tak gelap. Gelap now. Seram. Tapi kita buat hasil tangkapan guys. Tak kumpul guys. Ada tripod. Mantap. Jom. Ada tripod. Mantap. Jom. Ada tripod. Mantap. Jom. Balik.